Okay, soalan 14, paper 2, 2021. It's all about solution of triangle. Okay. Alright, penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Of course not. That's why you cannot measure everything lah. You kena cari jawapan menggunakan kiraan. Darjah 6 menunjukkan sebuah titik 4. Titik E ialah titik persilangan bagi garis lurus AC dan garis lurus BD. Jadi beri bahawa luas segitiga ABC adalah sama dengan segitiga BCD. Okay, yang ini ABC adalah sama dengan yang kat sini BCD. Okay, alright. Okay, AE 4 cm, AE 4 cm, alright. Dan angle ABC 143 yang inilah is 143 degree. Okay. Dan BCD adalah sudut cakar ini, BCD sudut cakar. Okay, so hitung sudut BCD. Dan maksudnya dia nak yang ini. So bila macam mana kita nak tackle soalan ni, kita tengok balik daripada info yang kita ada. Okay, so info yang kita ada adalah luas ABC, BCD. So kita fikir dari situlah. So now luas ABC, macam nak cari luas dia 1/2 AB sin C. Ini rumus untuk dapatkan luas segitiga. So when I look at ABC, ada A, ada B, ada sudut. Sudut tu yang C tu lah. So enough, cukup boleh cari luas dia. Yang mana sama dengan BCD. So sekarang BCD, A ada, B ada, sudut saja yang tak ada. So you can find the sudut lah. So sudut saja tak ada kan. Alright. So 1/2 times 3 times 3.6 times sin C. Sin C tu yang kita nak carilah. Is equals to 1/2 times 2.8 times 3 times sin 143. Okay. So you akan dan teruskan boleh dapat C. Okay, how? Darab ini dulu. Okay. So darab tu cikgu dapat 5.4 times sin C equals to yang ini semua boleh darab, semuanya nombor. So I managed to get 2.5276. So sin C equals to yang ini 5.4 pindah jadi bahagi, you'll get 0.4681. Okay, so C equals to sin inverse 0.4681. So you'll get 27.911. Tapi dia cakap sudut cakar. How to get sudut cakar? Okay, ingat tak yang dari trigo kita dah belajar all sin teacher crazy. Okay, sin dia kat sini dia positif. So maksudnya all positive. So sin positif dekat sukan pertama dan sukan ketiga. Of course ini adalah sukan kedua sebab dia cakap cakar. So yang kita dapat ni adalah reference angle which is 27.911. Okay. So macam mana dapatkan sudut untuk sukan kedua? 0 degree from here to here. Ini sudut dia lah. So that means angle BCD is equals to 180 minus 27.911. So angle BCD is equals to 152.089 degree. Okay, dah settle. And then yang nombor 2, dia nak panjang CE. Okay, let me erase first. Okay, dia nak panjang CE. So panjang CE dia kat sini. Okay. Padahal kalau CE dia macam tak cukup info. So I was thinking dia bagi 4 cm. Dia dah bagi 4 cm. So why not I look for AC. Cuba nak cari panjang AC. Alright. So I want to see is it enough info or not. Now I have angle. I have 2 sides. I just need to find another side. So it's between 3 sides and 1 angle. 3 sides, 1 angle is a cosine rule. Okay, ambil formula cosine rule. A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. Alright.
So yang penting yang A ni dengan A ni ada kaitan. So contoh kalau ini sudut A yang besar, capital A. So A kecil dia sini, rujuk kepada CC. Dia mestilah bertentangan. Okay. So A square, which is AC lah. So I just substitute as AC square equals to B is 2.8 square plus 3 square. Kalau B dengan C terbalik tak ada masalah. A2 times 2.8 times 3 cos 143 degree. So AC square equals to, semua ni nombor. So just tekan calculator. So I got it 30.257. So AC equals to square root. Kuasa pindah jadi square root. So the AC equals to 5.5006 cm. Okay, AC dah dapat. So CE just minus 4, right? So minus yang 4 inilah. So you'll get the CE. So 5.5006 minus 4. So CE equals to 1.5006 cm lah. Okay, done. Terus dia nak panjang BE pula. Panjang BE. Okay, I want to erase first. Okay, panjang BE. Macam mana kita nak buat cari panjang BE? Okay, this one. Alright. So just now we already know this angle is 152.089. We already know that. Okay, so panjang BE, macam mana kita cari panjang BE? So I was thinking, now CE kita dah tahu, so make sure you write, biasanya dia berkait lah. So info-info yang kita dapat sebelum ni, mungkin kita perlu guna. So 6, okay. So nak cari tu BE. Alright. Okay, so sekarang kita ada satu sisi kedua dah ada, nak cari sisi yang ketiga. Alright, so in that case, okay, kalau kita ada mana-mana sudut, sini, sini atau sini. Kalau ada mana-mana satu sudut, once again we can use the cosine rule untuk dapatkan sisi ini. Macam yang kita cari CE tadi. Okay, so in that case, I'm trying to find this angle. Ada jalan tak untuk cari sudut sini? So for that, I was thinking about triangle ini. So, cuba nak tengok triangle ini. So, ada jalan tak untuk dapatkan sudut dia? Okay. So, sekarang yang ini, depan dia ni. So, ada satu pasangan. I was thinking about the sine rule lah. And then yang sudut sini kita dah tahu is 143. Okay. So yang ni dengan depan ni boleh ambil kan? Because AC kita dah tahu. So boleh. Okay, boleh lah. So AC which is 5.5006 divide by sin 143. Okay, cuba ambil yang ni dengan sudut dia yang berdepan dia. Equals to 2.8 dengan sudut yang nak dicari itulah. So 2.8 over sin theta. Okay. So cuba selesaikan darab silang dulu. So sin theta darab 5.5006 equals to, ni 2 darab sin 143 times 2.8. So sin theta equals to, yang ni pun nanti pindah jadi bahagilah. So I got it 0.3063. So theta equals to, sin pindah jadi sin inverse. Okay, sin inverse 0.3063. So theta equals to 17.8364. So I managed to find this angle, which is 17.8364. Dan cikgu boleh nampak ianya adalah sudut tirus. So 17.8364 adalah sudut tirus. So that's the degree lah. Maksudnya sin tadi, ingat tak yang untuk BCD? 180 minus dengan sudut tu pula. Sebab yang tu cakar. Yang ni memang sudut tirus. So memang straight away dapat lah. Okay, dah dapat sudut ni. Now I want to think about, I look at this triangle only. Okay, triangle yang ini sahaja. Ini dengan ini. Okay, cuba nak tengok triangle ini sahaja. Yang mana sudut sini cukup dah ada. So, ini satu sudut dah ada.
dua sisi dah ada, sisi ni pun dah ada kan, sisi ni which is 1.506, nak cari sini sahaja. So boleh. Once again guna sine rule. A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. So sekarang nak cari tu ini BE. Okay, so BE square equals to B dia 3 dan 1.506. So 302 tambah 1.5006 square minus 2, 3 times with 1.5006 cos A. A dia yang sudut ni lah, 17.8364. So BE cos 2, once again yang ini boleh tekan kalkulator. Okay, sebab semuanya nombor. So I managed to get 2.681. So BE equals to kuasa 2 pindah jadi punca. So 1.6374 cm. Okay. So we are done with that. So B1. Lakar subah segitiga ABC. Okay, sekejap jom padam dulu segitiga dia. It's already messy over here. Right. Okay. Maka subah segitiga ABC yang mempunyai bentuk berbeza daripada segitiga ABC dengan keadaan AC sama dengan AC. Maksudnya yang AC ni dia tak boleh berubah, panjang dia tetap samalah. Okay, BC sama dengan BC. Maksudnya yang ini pun panjang yang sama. Okay, dia boleh gerak actually. Boleh gerak semua tapi panjang tetap sama. Itu maksud dia lah. Okay, so sudut BAC sama dengan sudut BAC. So BAC sudut dia kat sini. Okay. So macam mana kita mula? Kita mula dari yang sudut tu. So once sudut sini dah fix. So bila sudut ni fix, yang ini dengan ni dah tak boleh regang atau rapatkan. Tak boleh lagi nak pisahkan jauh-jauh atau nak dekatkan sebab angle dah fix. Angle dah fix maksudnya ini dengan ini dah tak boleh gerak lagi. Tak boleh nak buka atau tutup lagi. Tak boleh nak rapat atau jauhkan lagi. Tapi yang kita boleh buat adalah kita boleh panjangkan dia. Boleh panjangkan ini atau ini boleh dipanjangkan. Itu tak ada masalah. So bila kita panjangkan, sudut dia tetap sama. Okay. And then balik kepada info yang kita ada, AC sama dengan AC. So maksudnya AC ni cikgu tak boleh nak panjangkan lagi. AC tak boleh buat apa-apa dah. So AC tak boleh nak rapatkan atau jauhkan. At the same time, panjang dia pun dah tak boleh buat apa-apa. So AC is fixed. So yang boleh panjangkan adalah AB yang ini. So that means ini kita boleh panjangkan. And then BC, dia cakap BC pun sama panjang. Tapi dia sama panjang. But then I can, yang banyak ni 3 cm tu kan. And then but then I can put it like this. 3 cm. Boleh kan? So BC is tetap BC. Alright. So that means B, C, A, kan dia kat sini. So that's a sketch yang macam ni. Of course use ruler, whatever graph ke apakah guna pembaris walaupun dia cakap sketching. So make sure use ruler, kemaslah So be here. So that's a sketching lah. Alright, so and then seterusnya nyatakan saiz sudut ABC. Kalau ABC sudut sini. Okay. Kalau sudut sini, of course we have to refer the original here. Sebab apa-apa info semua ada kat sini. So in that case, just now here is 143, right? So 143 means here I can find. Which is 180 minus 143. So I'll get 37 degree. Okay, 37. Sekarang yang BC ni dengan yang BC ni sama kaki. So that means sudut sini pun 37 degree. So that means over here is 37 degree lah. So the answer is 37 degree.